kelas fizikal dengan cikgu-cikgu. Dua yang bawah ni Betul? online kan. Jadi sebenarnya tak ada, dia adalah advantage dengan disadvantage dia. Tapi sebenarnya kelas online pun okey. Sebab ramai je parents yang macam tak confident kan. Kelas Mm-mm. online ni boleh ke kan? Anak kita boleh ni ke? Boleh sebenarnya. Cumanya kita kena involve juga. Kita tak boleh harapkan cikgu dan anak kita je. Jadi Betul. kita di rumah pun kita kena pantau. Macam ibu siapa Hana tadi. Hana, betul. Ibu Ya, Hana. sama. Dia cerita tadi pun lebih kurang macam saya juga. Anak saya bila kelas, saya memang akan cuba untuk buat dia berdekatan dengan dia. Saya maju ke apa ke dekat situ kan. Sebab Jadi dua-dua tu macam memang suka banyak suka tanya. Banyak saya tanya, juga banyak cakap. Dua-dua tu. lagi satu respon Ha. lah. Macam kita kena, Mm-mm. okey, ni tanya. Tapi kadang-kadang Mm-mm. memang saya pun ada tanya cikgu-cikgu juga. Tak apa Ha. ke Ahmad ni macam mengganggu kelas lah cikgu kan? Mm-mm. Tapi sebenarnya kita kena sama-sama lah dengan anak kita. Bukanlah kita kelas online, okey jalan. Kita pun tinggalkan je macam tu. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia pandai daripada budak-budak sekarang pandai kan. Jadi kita kena lagi pandai daripada dia. Sebab kadang-kadang dia pergi buka skrin lain ke, kena main game ke. Sementara tu kita kena tengok juga macam tu. Betul, Jadi betul. Betul. sebenarnya Mm-mm. kelas online pun okey sebenarnya.